Wanita ini mengubah dirinya menjadi ibu Gu untuk membalas dendam. Tetapi yang pasti, dia tidak membunuh sang biau serta-merta, tetapi membunuh orang kepercayaannya selangkah demi selangkah. Apabila sang biau bergegas ke tempat kejadian, dia segera menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Pada masa yang sama, Cui Hua menemui cinta pertamanya. Bagaimanapun, Akiang, yang penuh kegembiraan, tidak tahu bahawa Cui Hua di hadapannya telah mengubah dirinya menjadi seorang yang bukan lagi manusia dan membawanya pulang ke rumahnya secara langsung. Keesokan harinya, sang biau, yang sedang mencari sesuatu yang aneh, menurunkan pedang pembunuh syaitan dari altarnya untuk keselamatan dan bersedia untuk bertarung. Sudah tentu, malam itu, teman wanita barunya mengambil inisiatif untuk menghantar dirinya ke pintu rumahnya. Tetapi apabila sang biau pergi mandi, wanita itu tiba-tiba bertukar menjadi Cui Hua. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya, tetapi senjata ajaib yang disiasat keluar detik berikutnya telah ditutup oleh Cui Hua dan hilang. Melihat sang biau sudah bersedia, Cui Hua yang cedera parah memberitahu Akian apa yang berlaku. Selepas mendengar rancangan balas dendamnya, Akian, yang sangat mencintai Cui Hua, tidak teragak-agak sama sekali, tetapi sanggup mengorbankan nyawanya untuk meningkatkan kuasa sihirnya. Seperti yang dijangkakan, kuasa sihir bekas teman lelakinya tidak terbatas, dan Cui Hua bukan sahaja memecahkan bulatan sihir sang biau dalam satu gerakan, tetapi juga menjadikan senjata sihir itu tidak berguna. Pada akhirnya, sang biau mati dengan jantungnya digali.